Assalamualaikum. Jadi sekarang ni anda tengah menunggu panggilan bas untuk pergi ke stesen kereta api laju untuk ke Madinah. Okey, jadi daripada jarak dia lebih kurang 6-7 jam asalnya. Kita berjaya cut short kan, jadi 2 jam sahaja untuk pergi ke Madinah. Jadi dia punya tempat stesen tu sangat-sangat cantik, dan berhati-hati lagi, kat situ banyak tempat untuk kita melontar lagi. Jadi memandangkan banyak duit dah habis, 2 kotak besar kita dah hantar ke Malaysia. Kita pun macam dah slow down sikit lah untuk membeli-beli. Cuma satu je, kurma, barang-barang makanan saya banyak memang akan spend dekat Madinah lah. Jadi pengalaman naik train, dulu saya pernah naik bas pergi ke Madinah. Saya rasa memang saya lagi selesa naik train lah. Dah lah cepat, dan 2 jam tu sangat-sangat cepat. Selesa, tempat dia pun cantik, memang terbaik lah. Kalau kita ada rezeki lebih untuk spend, lebih baik naik train. Dan bila sampai tu, pihak bas dah tunggu dah dan pick up kita terus untuk bawa pergi ke hotel. Dan masa tu kita punya hotel Sajak Madinah. Sajak Madinah ni dia hotel dia biasa-biasa je. Okay, boleh lah untuk seminggu kan, tak payahlah nak berkira sangat. Kita dah dapat servis terbaik dekat Mekah kan. Jadi lagi pun ulang-alik pergi ke Madinah, tak jauh pun. Nak pergi masjid, pergi ke Madinah, ulang-alik lebih kurang dalam tak sampai 10 minit pun pergi. Jadi kita pergi ulang-alik pergi ke Madinah tu senang je, dan pergilah juga pusing-pusing, pergi ke museum, pergi melawat masjid-masjid. Kadang-kadang pihak travel agency ada sediakan lah nak pergi mana semua tu, ikut je lah. Kalau misalnya belum pernah pergi je lah. Kalau tak, boleh banyak spend masa untuk pergi ke Raudah. Nak cerita kat Raudah selepas ni ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.